Golden Crust Bakery dengan Bank Islam Malaysia Berhad. Golden Crust Bakery merupakan sebuah perniagaan bakery yang beroperasi di Changlun, Kedah dan menawarkan pelbagai produk seperti roti, kek serta pastry yang segar dan berkualiti. Visi syarikat adalah untuk menjadi jenama bakery pilihan utama di Malaysia melalui penawaran produk yang berkualiti, inovatif dan memenuhi cita rasa pengguna. Bagi mencapai matlamat tersebut, Golden Crust Bakery sentiasa menitik beratkan kesegaran produk, perkhidmatan pelanggan yang cemerlang serta inovasi dalam menghasilkan pelbagai jenis bakery. Selain itu, perniagaan ini turut menyumbang kepada pembangunan ekonomi setempat dengan menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat sekitar. Lokasi Changlun yang strategik berhampiran Universiti Utara Malaysia dan pintu masuk utama ke utara Semenanjung Malaysia memberikan potensi besar untuk menarik pelanggan tempatan serta pelancong. Oleh itu, Golden Crust Bakery mempunyai peluang yang cerah untuk terus berkembang dan menjadi pilihan utama pelanggan pada masa hadapan. Kajian kemungkinan. Untuk menilai potensi perniagaan ini, kajian kemungkinan telah dijalankan meliputi aspek SWOT, teknikal, pemasaran dan kewangan. Analisis SWOT menunjukkan kekuatan perniagaan terletak pada produk berkualiti dan pelbagai pilihan, manakala cabaran utama ialah persaingan pasaran yang tinggi. Dari aspek teknikal, operasi bakery disokong oleh lokasi strategik dan penggunaan peralatan moden bagi memastikan pengeluaran yang cekap. Bagi pemasaran, sasaran pelanggan terdiri daripada pelajar, pekerja, keluarga dan pelanggan dalam talian melalui strategi harga kompetitif serta promosi media sosial. Dari segi kewangan, perniagaan menerima pembiayaan RM20,000 daripada Bank Islam untuk menampung kos aset, bahan mentah dan operasi awal. Kesimpulannya, Golden Crust Bakery mempunyai potensi yang baik untuk berkembang dan berjaya pada masa hadapan. Bahagian A, untuk anggaran pendapatan, jumlah anggaran kos projek sebanyak RM4,000. Projek Bakery The Cookies Cafe dijangka mampu menjana pendapatan antara RM5,000 hingga RM6,000 sepanjang tempoh pelaksanaan projek. Anggaran ini mengambil kira peningkatan jualan hasil aktiviti promosi, penambahan stok bahan mentah, latihan pekerja serta penambahbaikan operasi. Dengan sasaran pendapatan RM6,000, projek ini berpotensi memperoleh keuntungan bersih sebanyak RM2,000 atau 50% daripada kos keseluruhan projek. Jadi, jumlah kos projek RM4,000, anggaran pendapatan RM6,000. Keuntungan bersih adalah RM2,000. Bagi mendapatkan modal perniagaan, Golden Crust Bakery memilih Bank Islam Malaysia Berhad sebagai sumber pembiayaan utama kerana menawarkan pembiayaan patuh syariah yang sesuai untuk usahawan PKS. Syarikat mencadangkan penggunaan skim e-tekad bangkit bagi membiayai pembelian peralatan bakery, bahan mentah dan aktiviti promosi. Pembiayaan ini dapat membantu meningkatkan aliran tunai perniagaan serta mengurangkan beban kewangan usahawan. Selain itu, pemilihan Bank Islam juga selaras dengan matlamat syarikat untuk mengembangkan perniagaan secara mampan, berdaya saing dan mematuhi prinsip kewangan Islam. Akan membentangkan analisis aliran tunai Golden Crust Bakery bagi projek peningkatan operasi bernilai RM4,000. Untuk projek ini, kita memilih skim i-tekad bangkit daripada Bank Islam. Kelebihan utama skim ini ialah kadar keuntungan 0% dan tiada cagaran diperlukan yang sangat membantu aliran tunai syarikat. Dengan pembiayaan RM20,000 untuk tempoh 10 tahun, komitmen bayaran balik kita hanyalah RM166.67 sebulan. Bahagian B, program ini menyediakan pembiayaan sehingga RM20,000 dengan tempoh pembayaran balik minimum 6 bulan dan maksimum 36 bulan. Oleh kerana kadar keuntungan yang dikenakan adalah 0%, jumlah yang perlu dibayar balik adalah sama dengan jumlah pembiayaan yang diterima. Sekiranya syarikat memperoleh pembiayaan maksimum sebanyak RM20,000 dan memilih tempoh pembayaran balik selama 36 bulan, ansuran bulanan yang perlu dibayar adalah sebanyak RM555.56 sebulan. Tempoh ini dilihat lebih sesuai kerana dapat mengurangkan beban aliran tunai perniagaan pada peringkat awal operasi sambil memastikan komitmen pembayaran balik dapat dilaksanakan secara konsisten oleh usahawan.
pembiayaan mikro iTakat ini ia digabungkan dengan pembangunan usahawan. Bermakna Bank Islam tidak memberikan pembiayaan mikro semata-mata. Usahawan-usahawan yang menerima pembiayaan mikro iTakat ini mesti diwajibkan sebenarnya untuk mengikuti program pembangunan keusahawanan sepanjang tempoh pembiayaan mereka bersama dengan Bank Islam. Berbeza daripada pembiayaan mikro di luar sana, satunya adalah dari sudut profit rate ataupun kadar keuntungan yang berpatutan. Komponen yang paling penting dalam pembiayaan mikro iTakat ini ialah latihan. Jadi latihan yang kita berikan kepada usahawan-usahawan ini, Bank Islam kita bekerjasama dengan rakan pelaksana. Antara rakan pelaksana yang kita ada ialah EDC Hope. Jadi usahawan-usahawan iTakat ini akan mengikuti program pembangunan usahawan bersama-sama dengan EDC Hope ini sepanjang tempoh pembiayaan tersebut. A few moments later. Hari ni dia dah beli. Oh my god.